kita agak daripada tok nenek lagi suka dia takar panjang. Sebab dia takar panjang ni, dia kita makan ni, ujung dia ni rasa rau-rau. Ujung dia. Maksud dia rau-rau tu? Rau-rau ni kita kata kalau kita bubuh dalam mulut ni kan, kita nak telan ada lagi ke bagai gati. Saya lebih suka durian kunyit. Sebabnya durian kunyit pun durian kunyit kuala kerai. Sebab dia lain daripada durian kunyit luar. Kalau saya suka durian kapung sebabnya dia tak rasa pahit mana. Kalau durian lain, kalau durian kunyit ni dia serut sikit pahit-pahit tu. Gitu. Lain orang, lain selera. Ada yang memilih durian kampung, ada yang mencari kunyit dan tidak kurang juga yang sanggup menunggu musimnya semata-mata untuk menikmati durian kegemaran. Musim durian bukan sekadar waktu untuk penggemar menikmati raja buah, tetapi menjadi antara musim yang dinanti pekebun untuk menuai hasil selepas berbulan-bulan mengurus dusun. Di jajahan Kuala Kerai, durian menjadi antara hasil pertanian yang cukup sinonim dengan kawasan itu. Malah permintaan terhadap durian dari kawasan itu masih baik dengan harga bergantung kepada grade. Di Kuala Kerai ni boleh dikatakan terkenal lah. Kawasan Cucu Puteri, Sungai Pas dan Sungai Sok sebagai aktiviti durian yang nombor satu dan telah dihantar diekspor ke lain-lain negeri. Bagi pekebun, memastikan hasil mendapat pasaran yang baik sama penting dengan usaha menghasilkan buah berkualiti. Ketua Peladang Nita Kuala Kerai, Siti Khazanah Muhammad Nordin, mengusahakan kebun seluas kira-kira 6 ekar di Cucu Puteri bersama suami dan anak-anak. Wanita cekal berusia 56 tahun ini menanam pelbagai varieti durian, termasuk kunyit, tangkai panjang, duri hitam dan basrah. Selain menjual buah segar, sebahagian hasil turut diproses sendiri, termasuk tempoyak manis, lempuk durian dan dipasarkan tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang tengah. Pelanggannya dari luar pun ada, dari Kuala Lumpur, negeri China pun ada itu. Mari. Lepas tu dari Korea pun ada. Lepas tu sambutannya sekitar Kuala Kerai, kata seluruh Kelantan kata. Durian kat Azan ni ada kualiti sikit lah. Kita kata kita tak ada dia kampung jadi kerah ko, tak ada lah. Bila orang beli tu, kalau orang royak dia rosak kat Zah boleh buat tukar tak banyak kecek lah, pakai tukar tu. Lepuk ada, poyok ada, sambal durian, manis ada. Kat Zah buat juga. Namun bukan semua hasil durian berakhir digerai atau terus dinikmati sebagai buah segar. Bagi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, sekiranya berlaku lebihan bekalan pada masa hadapan, ia boleh menjadi peluang menghasilkan produk bernilai tambah. Pengarah Fama Kelantan, Muhammad Razif Samsu berkata, pemantauan ketika ini mendapati pengeluaran durian di negeri ini masih terkawal dan belum menunjukkan tanda berlaku lambakan. Justru menerusi Pusat Memproses Buah Fama, PMBF di Machang, durian segar boleh diproses kepada pelbagai produk hiliran, termasuk isi durian sejuk beku, pes durian dan tempoyak. Sekiranya seperti mana kita faham dari segi aspek lebih demand dan juga pengeluaran ni, jika lebihan bekalan, kita menjangkakan harga durian ni akan turun. Maybe durian kampung biasanya pernah satu ketika dulu turun sehingga harga 50 sen, 60 sen sekilogram apabila terlampau banyak bekalan di pasaran. So, sekiranya situasi ini berlaku, Fama akan mula untuk melaksanakan operasi di mana di pusat memproses buah Fama ini mampu untuk memproses sehingga 3 metrik tan sehari. PMBF Machang ini mampu menyimpan sehingga 7 metrik tan produk pada satu masa, manakala keseluruhan fasiliti penyimpanan Fama di Kelantan mempunyai kapasiti kira-kira 30 metrik tan. Ini antara durian yang dihantar ke pusat memproses buah-buahan yang terletak di Machang, Kelantan, dan durian-durian kampung ini akan melalui beberapa proses sebelum disejuk beku, iaitu melalui proses pembersihan dan menjadi produk hiliran seperti ini, iaitu pes durian sebelum dijual kepada orang ramai. Pendekatan itu bukan sahaja membantu mengurangkan risiko pembaziran, malah memanjangkan jangka hayat durian dan membolehkan produk dipasarkan sepanjang tahun.
Produk yang diproses pula boleh dipasarkan menerusi rangkaian operasi fama di seluruh negara, malah berpotensi menembusi pasaran ekspor. Menariknya, sekitar 60 hingga 70% pengeluaran durian di Kelantan ketika ini masih terdiri daripada durian kampung. Namun, semakin ramai pekebun mula beralih kepada varieti premium. Pengeluaran varieti berkenaan dijangka meningkat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Majidah Ismail, Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia.